Assalamualaikum. Apa dia? Apa dia? Gila tak? Hang buat kerja, aku nak cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum. Good morning. How are you? Are we ready? Barai. Barak-barai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Boleh tak ni? Boleh. Dah sarapan? Belum. Dah buat sarapan tu. La haula wala quwwata illa billah. Kau ni kan. Acik-acik nak pergi berjalan, prepare makanan dulu, bawa bekal. Ada nugget dengan burger tu. Lepas tu yang ni strawberry dengan butter. Kita makan ini dulu lah. Okay tak? Butter dengan strawberry je, jam. Empat jam 4 jam berapa? 23 minit. Wow. 300 12. Setelah 4 jam lebih, kita dah sampai di Dungun, kampung halaman Encik Ahmad. Ya boy. Sekarang kita nak pergi makan. Dia mengidam apa makan? Apa? Nasi apa? Sup tulang. Nasi sup tulang. Dia punya favourite dekat sini. So kita ke gerai nasi sup tulang di Pantai Dungun. Dungun kan? Pantai Dungun lah. Nasi sup tulang ada? Boleh. Dua, makan sini. Teh simau. Meriah. Oh ni nasi putih sup tulang. So ini dia nasi putih sup tulang. Nampak macam sedap. Dengan apa ni, telur masin, lepas ada sambal sikit. Kedai favourite Barak. Kita orang stay dekat sini. Barak debut Nur Chalet dekat area Dungun ni. Bilik kita orang nombor 4, 3A. 3A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah. Bukalah lampu ni. Okey lah. Semalam berapa? Rahsia. Fans perlu tahu tiba. Toilet masuk. Ni bersih toilet dia. Okey, nice. Yang penting. Okey. Okay, kau nak pandang bapak oh. Pantai kat ujung tu. Pantai Dungun. Pantai apa orang tak? Surah kot. Tak sure. Aircon. Tutup lah. Jangan membazir elektrik.
air jambu batu. Aku haus gila. Haus gila. Shush. Macam makanan Jepun ni. Tadi nampak kopi gantung. Oh, there. Tuai, cincau tu. Teh cincau. Teh peng cincau. Oh, ada juga. Ada yang goreng-goreng ni. Ni apa ni? Pisang, nasi. Kepok. Kepok goreng. Kepok goreng. Kau? Kita dekat Medan Ikan Bakar. Entah, tengok je dulu. Tadi tak sedap perut. Tadi kat tempat tadi yang kita lalu sebelum tadi pun macam cantik juga. Meriah juga yang kat luar tadi tu. So, nak apa? Roti tempayan. Roti tempayan. Right. Nasi goreng ikan masin pedas. Apa nak makan lah? Dia ni apa? Sotong pula. Udang goreng kunyit, kailan ikan masin, telur dadar, nasi separuh kononnya. Diet. Diet walu. Okay lah. Kita nak makan dulu. Baik lah, campur. Nasi goreng dia berasa sangat berasa. Sedap. Sekarang pukul 6.24 subuh. 5.53 tadi. Aku ingatkan lambat lagi dia punya sunrise. Cepat rupanya. So lepas subuh tu orang langgang keluar. Tengok macam cantik gila. Oh, tu tak tahu bintang apa, planet apa tu. Terang gila. Cantiknya. Cantiknya. Masya Allah. Nice. Ya Rabb. Kita dah selesai mengambil gambar dekat pantai. Time lapse tak berapa nak cantik sangat sebab tak ada banyak langit. Awan. So dia kurang dramatik. Lepas tu aku tak bawa kamera yang DSLR tu, so macam rugi juga. So Barak nak pergi mana plannya hari ni?
Pantai Teluk Bidara. Pantai Teluk Bidara. Mandi kat situ. Kalau ombak dia tempat tu lah. Alright. Tapi kita nak cari breakfast dulu pagi ni. Orang tua lapar. Orang tua lapar. Kedai ni tak buka. Kalau buka boleh beli kuih ke light-light je ke nak heavy sangat pun. Dia punya vibe kat sini kan, dia macam kalau korang pergi Hak Di Songkla kan, dia ada rasa macam itu sebab sepanjang jalan tu ada pokok ru. Cuma dia tak adalah apa yang that beting apa batu tu kan. So macam itu lah. Patut lah Barak kata masa pergi Songkla dia kata apa? Macam apa? Macam jalan kat Dungun. Macam jalan kat Dungun. Dia macam itu lah. Pantai kat Terengganu. Dia sepanjang Samila Beach nak ke pantai apa benda tak lagi satu tu. So kita orang nak pergi mencari breakfast and then nak mandi laut. Kalau boleh mandi lah kan. Betul bos? Okay, jom. Morning. So kita dekat Selera Pagi, Bira Patah. Bira Patah. Patah tu pantai lah ke? Banyaknya. Yang mana ni nak apa tapau? Ni nak makan kuih ke? Kalau tak nak makan makan. Banyak weh kuih ni. Saya nak nasi lemak dia. Nasi lemak ada ikan bilis. Nasi minyak, nasi belauk, nasi dagang. Nasi dagang lah. Dagang makam. Ikan, ikan pedas. Oh, Sedap alright. laki insyaAllah. Ikan. Comel. Tak cukup. Saya nak tambah nasi lemak. Nasi lemak. Ha. Ikan bilis. Ha. Dia ada apa? Ikan bilis dengan? Nasi lemak dah banyak. Ha? Dia ikan bilis dengan apa? Ikan ada, bilis ada. Ikan bilis. Ikan bilis. Ha. Pedas dia ada pedas. Nak pedas. Pedas. Ha. Okey, terima kasih. Makan dulu Right. Panas lah. Tidak di sini. Dia tarik tu. Nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang. Kuih. Nasi dagang sebab dia comel. So, kena ada nasi lemak. Terima kasih. Alright. Thank you. Sure. Nak patah balik ni. Dia ke depan. Barat sudah salah jalan. Sudah lama tak balik. Ya Allah. Nak U-turn balik. Kita nak ke pantai Dia dekat North Korea. North Korea. Dilarang masuk tanpa kebenaran. Kita nak ke pantai Teluk Bidara. Pusing balik. Nak buka Google Map tak? Boleh. Kita dekat Teluk Bidara. Cantik weh. Ha? Ombak dia kuat sangat. Main kat tepi tu je lah. Duduk macam tu ha. Cantik weh. Barat plan nak mandi kat sini tapi ombak dia macam kuat. So kita main kat tepi ni je lah.
Besok aku kena ajak Barak datang sini pagi-pagi sikit, sebab cantik weh tempat dia. Kita nak pergi belah sana. Bismillah. Dia ada gua kat situ. Wih, di sini. Okay. Ah? Ya Allah. Sekejap. Sekejap. Ya Allah, tajam. Batu dia tajam. Okay. Sekejap. Aku dengan satu tangan ke sini, satu tangan ke sini. Itu tempat dia. Itu di luar sana. Dan di dalam ini guanya. Tu baby fish. Dalam tak? Di dalam tak tajam tak? Huh? Oh, smart. Oh. Spa. Fish spa. Takziah kepada ikan-ikan keluarga dia. Satu koloni akan mati lepas ni. Tengok bentuk dia macam ada ombak Hakisan. Paksa Barak datang lagi esok pagi. Baby. Please. Cantik weh. Aku tak expect pun dia cantik macam ni. Dia punya ni macam dekat Batu Layar dekat Johor tu, dekat Tanjung Leman. Tapi ni lagi comel lah, sebab dia lautan ni kan. Dia sama je dekat Batu Layar tu, dekat dia ada laut ni juga, Cina Selatan juga. Cantik. Barak dia nak bergendam kat situ. Okay tak? Tapi kalau dekat that side tu lagi okey. Tadi tu. Tadi macam air dia macam clear sikit. Boleh lah. Barak dia nak berjacuzzi. Tak dalam kan? Rasa tak dalam kan? Kita nak berendam kat sini.
puas dah weh. Berendam dekat jacuzzi tu best gila. Dia dalam juga, dalam paras pada dada, atas dada. Sekarang kita nak mengeringkan diri. Ya Rabb. Alhamdulillah. Oh, cantiknya. Cantik kan? Tak puas lagi? Tak puas lagi. Lentung. Buah apa dah ni? Pukul 10 weh. Cantik gila dia. Belas badan sekejap. Second day, the same menu. Sup tulang, nasi putih dengan teh tarik. Barak dia makan apa tu? Ayam goreng rempah. Kedai makan yang kita makan tu, sup tulang dia sedap. Nama kedai dia Pak Hasan di Surah. Sebab dia tak ada nama kat situ, aku tengok dekat Google. So nak ambil gambar Pulau Tenggul tu. Next trip cakap Ambarat boleh pergi sana kot. Buat day trip ke apa. Lencun je. Berapa banyak kalori dah terbakar. Literally lencun. Sama juga. So kita punya dinner malam ni siakap goreng garing cili songkla. Kan? Betul tak? Siakap goreng cili garing songkla. So ada kailan ikan masin, telur dadah, sambal belacan. Itulah tu. Lampu Aladin. Tu ada punya sos kot. Sos cili dia. Dia punya kongsi macam masak-masak. Kuat. Rasa matang. Tak boleh dah. Cili. Breakfast lagi. Nasi dagang dengan apa tu? Kari pak ikan dengan pulut panggang. Barak pun makan nasi dagang juga. Good morning guys. Kita dah sampai. Oh, ada pakcik yang bersihkan juga pantai pagi ni. Kita dah sampai dekat Tanjung, Teluk Bidara. Pantai Teluk Bidara. Hari ni cuaca dia macam mendung-mendung sikit. Dia tak secerah semalam. Kita nak pergi hiking ni atas ni. Tak tinggi sangat aku rasa. Kot lah boleh tengok view kat situ. Alah, kunci lah. Tak boleh masuk. Berkunci. Baru nak hiking ke atas tu tutup rupanya.
Barak dah bersemangat dah. Dah ready lah. So, mandi laut. Tak apa, air macam Air dia macam kan, air dia macam keruh, bukan keruh, dia macam itulah. Cuaca pun macam tu. Aku rasa ni daun mengkuang yang dia orang buat tikar, buat anyaman tu kan. Kalau tak silap aku lah, nampak macam daun mengkuang. Betul tak? Bau dia pun wangi. Careful. Ni jacuzzi kita orang semalam. Sebab air tengah surut. Tu. Macam kawah bulat gitu. Ni air tengah nak pasang lah kot kan. Semalam pun pukul 9 macam tu air dah pasang dah. Dekat nasi kukus Sri Mulid. Ui, baik-baik. Nasi ayam bakar dia dengan kuah apa tu? Percik dengan kuah asam. Kuah asam dia mantap. Ya. Settle buat kerja-kerja tadi. So kita nak pergi membeli minuman. Hari tu kita membeli apa tu, asam goi kat situ sedap. Tapi kedai tutup, semalam tutup, hari ni pun tutup. Banyak tempat gerai-gerai kecil ni untuk yang jual makan-makan. Sana lah. Ni kedai ni yang semalam beli mojito honey lemon. Oh, hujan pula. Hujan. Ha? Pesan kau jangan lupa makan ketupat sotong. So nak try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kuah dia memang cair macam ni bukan pekat sedap kuah dia. Tu ketupat sotong. Kuah dia sedap. Kuah dia biasa je. Kalau pekat mungkin sedap. Kuah dia macam cair. Sangat cair. Tak tahulah maybe macam gitu kot. I first time makan saya tak sure. Dia nampak cair sikit kan. Dan macam entah. Dia cikgu buat apa? Kau cikgu buat apa ni? Bila yang nak makan? Hang duk cikgu buat apa? Bila kau dah off record. Kalau kuah dia pekat mungkin sedap kot kan? Kalau kuah dia macam bersantan-santan tu. Kita orang dinner dekat situ, dekat Singgang Ulam Budu. So ada singgang ikan goreng, budu, sambal belacan, ulam dan telur dadah. Baru lepas hujan dan orang pun dah semakin ramai, geng-geng bikers semua. So itu rupa kejadiannya. Ikan air, ikan tongkol, lepas tu ikan telasa layang atau ikan apa goreng ni, ada budu, cili padi, dan ulam semua. Okay tak? Barak dah makan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi.
Aku jengah keluar tadi, tengok macam sunrise cantiknya. So nak pergi ambil gambar kejap. Last day di Dungun. Kita nak pergi breakfast. Oi, mak kau kereta. Barak apa ni? Barak dia buat peranjat aku dalam kereta tadi. Selera patah. Dia nak pergi makan nasi minyak dekat apa tu, tempat lagi satu tu, tapi jom, tempat tu tutup, tak buka lagi. So kita breakfast kat sini lah. Laksam second baraknya. Tu tadi nasi lemak, nasi dagang dengan nasi minyak. Lepas tu curry puff. Ada keropok yang keropok rebus tu, tapi aku tak tahu apa rasa dia. So tak ada dah nak order. Misi membuang sampah. One more trip. Satu lagi trip dan we are done. Okay, kita dah check out, dah tutup dah. Tu off dia punya switch tu. Done. Kunci. Sudah mau gerak pulang. Ayak. Okay, bye bye Nur Chalet. Thank you untuk 3 malam. Thank you Barak belanja. Barak, terima kasih belanja. Kau tak ada nak claim kat aku kan? Alright, see you guys later. Bye. Kita singgah cuci kereta kejap sebab keretanya cemar teruk. Kita pandu lalu, high pressure katanya. Snow. Winter is coming. Sampai lagu. Ayak. Rumba-rumba. Ya, syarat je lah cuci. Sebelum balik kita repeat lagi. Ni dah kali ketiga aku makan sup tulang ni. Lepas tu Barak dia duk makan ayam goreng berempah. So aku tapau kuih bakar, kuih akok dengan kuih bengka benda lah. Duduk-duduk dia makan on the way balik. Kita singgah dekat sini dulu, Keropok Seri Sura. Nak beli keropok buat balik. Keropok Seri Sura. Ha. Oh, tu dia banyak keropok.
Jom. Nak makan ni? Lapak lah. Toilet kan belah atas ni. Kita orang dah sampai R&R Sri Kembangan. Dah dekat sampai rumah dah pun. Tapi tak tahan nak membuang. Lepas tu kita tak solat lagi. Berhenti kat sini kejap. First time aku sampai di sini, di dekat Max Highway ni. Ada tempat makan ke? Ada kedai restoran ke apa? Ke biasa-biasa je? Nak pergi toilet je lah. Saya mau ke toilet sebentar. Tak ada apa weh kat sini. Tempat makan yang ada Dunkin Donut je kita nampak. Yang pit stop tu tak tahu ada apa benda. So tak apalah, kita oi anjing ranjak aku. Apa ni, kita makan dekat cyber je lah. Kita dinner di sini. Hati yang nice. Dah sampai Cyberjaya, alhamdulillah. Okeylah, kita tutup di sini. Terima kasih Barak. Thank you. Sebab terima kasih sebab ajak aku. Lepas tu dapatlah juga buat konten kan. Dekat sebulan lebih aku tak update YouTube tu. Thank you so much. Terlebih terkurang halal lah Alright. Next trip lah Okay. InsyaAllah akan ada lagi kan. Aku kena jadi kuli lagi kan. Tak berbayar. Thank you so much. Take care. Kita pun dah nak gerak dah. Nak gerak pula. Barat nak hantar aku kat rumah. Dah kekenyangan makan apa, dinner. Okay lah, thanks for watching. Okay. Jumpa di lokasi atau destinasi akan datang, InsyaAllah ada rezeki. Jangan lupa subscribe. Yes. Apa lagi? Cepat. Dah kau tak nampak. Like, subscribe Dan share. Ya. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Boy, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.